Pernah tak anda terfikir macam mana satu masyarakat yang asalnya berpecah belah di tengah-tengah padang pasir tiba-tiba boleh bangkit membina sebuah tamadun yang mengubah dunia? Dalam perkongsian kali ini, jom kita jelajahi sama-sama perjalanan yang sangat luar biasa ini. Dari zaman jahiliah di tanah Arab sampailah ke puncak zaman keemasan Islam yang gemilang. Okey, tapi kan sebelum kita cakap pasal tamadun yang hebat ni, kita kena undur sikit. Kita kena faham dulu apa yang ada sebelum semua ini bermula. Macam mana sebenarnya rupa masyarakat dan keadaan di semenanjung tanah Arab pada waktu itu? Cuba bayangkan satu era yang penuh dengan puak-puak dan suku kaum yang asyik berperang sesama sendiri. Di sekeliling Kaabah pula penuh dengan berhala yang disembah. Dan kehidupan mereka banyak bergantung pada kafilah-kafilah dagang yang merentas padang pasir yang luas. Itulah gambarannya. Zaman inilah yang kita kenal sebagai zaman jahiliah. Asal perkataannya dari jahala. Tapi penting sangat kita faham ni, jahiliah tu bukan maksudnya mereka tak ada budaya atau tak pandai langsung. Bukan. Ia lebih kepada keadaan di mana mereka hidup tanpa petunjuk wahyu, tanpa kitab suci sebagai panduan utama kehidupan. Jadi, macam mana masyarakat diorang berfungsi? Senang je. Semuanya berpusat pada kabilah atau suku. Ketua dia, Syekh. Dan yang paling penting, semangat asabiah. Maksudnya, taat setia tak berbelah bahagi pada suku sendiri. Tapi, semangat inilah puncanya. Asyik berperang saja sebab nak pertahankan maruah dan kepentingan suku masing-masing. Tapi jangan salah faham, zaman jahiliah ni bukan hitam putih semata-mata. Ia macam shilling, ada dua muka. Satu sisi, mereka ada sifat-sifat yang sangat mulia tau. Sangat hormat tetamu, pegang pada janji, berani, memang terbaik. Tapi bila kita pusing shilling tu, kita nampak sisi lain pula. Riba berleluasa, wanita dipandang rendah, judi, arak dan macam-macam lagi amalan negatif yang jadi kebiasaan. Dan di tengah-tengah masyarakat yang macam inilah, lahirnya seorang insan yang bakal mengubah sejarah dunia, Muhammad bin Abdullah. Mula-mula baginda dikenali sebagai seorang pedagang yang sangat jujur, sampai dapat gelaran Al-Amin yang terpercaya. Sehinggalah pada satu malam di Gua Hira tahun 610 Masihi, sesuatu yang luar biasa berlaku. Inilah dia, titik tolak segalanya. Wahyu yang pertama turun, dan ia datang dengan satu perkataan, satu je, tapi perkataan yang sangat-sangat berkuasa. Iqra. Maksudnya, bacalah. Ini bukan sekadar suruh kita baca buku tau. Ini adalah satu seruan, satu panggilan untuk membina sebuah tamadun yang baru, yang asasnya adalah ilmu pengetahuan. So, bermula dengan Iqra itulah, benih-benih sebuah tamadun baharu mula bercambah. Sesuatu yang akan menggantikan perpecahan dengan perpaduan dan kesetiaan kepada suku kau kepada satu komuniti yang bersatu. Dan muncullah satu konsep yang pada masa itu memang revolusioner. Konsep ummah. Cuba bayangkan, buat pertama kalinya, orang ramai disatukan bukan sebab keturunan atau suku, tapi sebab kepercayaan dan akidah yang sama. Ini betul-betul mencabar semangat asabiah yang dah berakar umbi berzaman lamanya. Dan ini bukan cakap-cakap kosong tau. Konsep ini diterjemahkan menjadi satu dokumen bertulis yang genius. Dikenali sebagai Piagam Madinah. Boleh kata inilah antara perlembagaan bertulis terawal di dunia. Hebatnya, ia melindungi hak semua orang dalam negara tu. Tak kira Muslim, Yahudi atau sesiapa pun, semuanya di bawah satu pemerintahan yang adil. Selepas kewafatan Rasulullah, perjuangan ini tak terhenti. Ia disambung oleh para khulafa ar-Rashidin. Sayyidina Abu Bakar menyatukan seluruh tanah Arab. Sayyidina Umar meluaskan empayar dan cipta sistem pentadbiran yang mantap. Sayyidina Uthman teruskan lagi perluasan kuasa. Dan Sayyidina Ali pula kukuhkan lagi tamadun yang dah berkembang pesat ni. Semuanya berlaku dalam masa yang sangat pantas. Okey, perluasan wilayah ni satu hal, tapi apa yang jadi selepas tu lagi mengagumkan. Ia mencetuskan satu ledakan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Inilah yang kita panggil zaman keemasan Islam. Nak tahu apa sumbangan mereka pada dunia? Jom kita tengok. Salah satu perubahan paling ketara, ekonomi. Dulu, sistem ekonomi jahiliah penuh dengan riba, penipuan timbangan dan macam-macam lagi. Tapi Islam datang, ubah semua tu. Riba diharamkan, keadilan dan kejujuran jadi teras. Lepas tu, diperkenalkan pula sistem zakat, wakaf dan baitul mal. Tujuannya, nak pastikan kekayaan tu tak berkumpul kat satu tempat, tapi dikongsi bersama untuk manfaat semua orang. Serentak dengan tu, muncullah bandar-bandar ilmu yang hebat. Kita cakap pasal Cordoba, Baghdad, Toledo. Tempat-tempat ni, ia jadi macam Silicon Valley zaman tu. Betul.
Semua cendekiawan, tak kira bangsa atau agama, datang ke sini. Mereka berkumpul, belajar, terjemah karya-karya agung dan buat penemuan-penemuan baharu. Dan dari sinilah lahirnya nama-nama besar, genius-genius dunia. Al-Khawarizmi, tante dia tak adalah algebra yang kita belajar kat sekolah tu. Ibn Sina atau Avicenna, buku perubatan dia jadi rujukan utama di Eropah beratus-ratus tahun lamanya. Al-Biruni, pakar geografi yang petanya diguna oleh penjelajah Eropah. Jabir bin Hayyan pula, dialah bapa kimia moden. Nampak tak? Kesan sumbangan mereka ni masih ada sampai sekarang. Selain ilmu pengetahuan, zaman kemasan ni juga tinggalkan warisan yang kita boleh lihat dengan mata kepala sendiri. Warisan seni bina yang subhanallah memang luar biasa. Jom kita lawat beberapa daripadanya secara maya. Seni bina Islam ni ada ciri-ciri khas dia kan. Kita ada menara yang tinggi melangit untuk azan, kubah yang besar dan gah, simbol langit, corak-corak geometri atau arabesk yang sangat teliti dan cantik, melambangkan keteraturan alam. Belum lagi sebut pasal lengkungan gerbang yang mesra, laman-laman yang tenang dan seni kaligrafi yang menghiasi dinding. Setiap satu elemen tu ada maksudnya sendiri dan bila digabungkan, ia cipta satu suasana yang sangat menenangkan jiwa. Contoh paling epik, Masjid Cordoba di Spanyol. Cuba bayangkan anda masuk ke dalam, tiba-tiba anda dikelilingi lebih 850 tiang. Macam berada dalam hutan tiang yang tak ada penghujung. Dengan gerbang berjalur merah putih yang ikonik tu, memang satu pengalaman visual yang takkan boleh lupa. Kemudian kita ke Istana Alhambra di Granada. Ya Allah, ini memang satu syurga dunia. Ukiran-ukirannya sangat halus dan rumit. Dikelilingi pula dengan bunyi air dari kolam dan taman-taman yang subur. Semuanya direka khas untuk bagi kita rasa tenang dan damai seolah-olah berada di taman syurga. Dan mestilah kita tak boleh lupa Masjid Sultan Ahmed di Istanbul atau Masjid Biru. Inilah mercu tanda Istanbul. Dengan 6 menaranya yang gah dan susunan kubahnya yang nampak macam air terjun, ia betul-betul menunjukkan kemuncak kehebatan seni bina zaman Uthmaniyah yang mendominasi pemandangan kota. Jadi, kita dah lihat perjalanannya, dari suku-suku yang berperang di padang pasir, sampailah ke istana-istana indah dan penemuan sains yang mengubah dunia. Persoalan terakhir untuk kita fikirkan bersama, macam mana komitmen kepada kepercayaan, ilmu dan keindahan yang bermula lebih 1,400 tahun dulu masih lagi relevan dan membentuk dunia kita hari ini. Sebab legasinya bukan sekadar batu bata atau buku-buku lama, tapi legasinya adalah idea. Idea tentang perpaduan, keadilan dan betapa pentingnya ilmu. Cuba kita renungkan, sejauh mana semua warisan ini masih memberi inspirasi dalam hidup kita sekarang.